Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya AI Pak Geram. Brar. Okay gang, so hari yang terakhir di Batu Gajah, Dataran Orchid. Ni konten ni aku tak nak lah tunjuk muka aku. Korang just tengok je lah POV macam mana menjadi aku ataupun pandangan aku. Korang tengok je lah nanti, okay? So aku rekod guna DJI Nano. Let's go! Ni aku akan attach lah. Aduh, payah pula. Aku tunjuk. Aku akan attach korang dekat sini, dekat topi aku. So korang tengok je lah POV dia macam mana, okay? Let's go! So yang korang tengok ni adalah POV aku. Aku pun dah siap apa ni orang panggil, dah siap isi minyak. Minyak boleh pula habis. Ai, sakitnya hatiku ini. So let's go. Kita bergerak ke pasar pagi. Aku tak tahu pandangan macam mana, tapi korang just layan je lah. Uish, ramnya yang tu. Sekarang ni kan aku tengah ada masalah nak beli Ray-Ban Meta ataupun Oakley Meta. Sebab apa? Sebab aku fikir-fikir macam entahlah, aku ni nak beli sebab FOMO je ke ataupun memang aku betul-betul memerlukan benda tu. Tapi kalau aku beli Ray-Ban Meta dengan Oakley Meta tu, aku tak boleh nak shoot konten YouTube. Itu just, faham tak? Dia macam portrait je, dia menegak je. Jadi payahlah aku nak buat YouTube ke apa kan. Jangan laju-laju bang, mana mau pergi. Dan macam sekarang ni aku guna kan, aku boleh je nak guna benda ni setiap masa. Tapi yelah, dia macam nampak betul-betul kamera tu. Kau orang ingat aku buat apa dengan kamera ni. Aku tak nak lah orang overthinking dengan aku. Aku tak suka buat orang overthinking dengan aku. Aku suka tengok orang macam, oh yang baik-baik je, budak ni baik ni, bagus budak ni, tak ada buat jahat, macam tu. So kita dah sampai, nak cari parking yang dekat ni. Aish, cinta? Tak yang dekat ke? Oh situ ada yang dekat, aku ni pusing balik. Dah lah one way jalan sini. Boleh ke tak masuk ni? Boleh. Lepas ke tak? Lepas. Sorry uncle, aku punya benda ni dah tercabut-cabut dah. Aku ingatkan aku nak custom tau, aku punya steering. Kau tahu sebab apa? Sebab aku nak lah style sikit Azia aku. Ke tak payah beli Ray-Ban Meta tu, aku buat je steering tu. Harga RM2,000 pun okey lah. Baloi apa? Apa je ni parking macam tu? Tak pasal-pasal kena parking hujung. So kita pun sudah sampai. Barang pun sudah mau beli. Barang-barang ni letak satu tempat dulu. Tak perlu cash ke, transfer je lah. Transition apa semua senang kalau transfer. So let's go. Aku tak boleh monitor sebab aku guna mic. Jom, let's go. Di hari yang cerah, di hari yang tenang. Berapa banyak bendi aku nak kena beli? So dah tak ingat. Aku tak ingat berapa nak kena beli ni. Husnuzonnya lah, agak-agak dalam kilo lagi, 6 kilo. Ayam dulu. Kita beli ayam dulu. Aku sambung lah. Kalau rekod pakai ni, kau tahu apa masalahnya? Kalau attach dekat badan, dia akan jadi nampak side bawah. Bang, side dada. Bila side dada, payah. Orang akan macam, korang jadi POV dada aku. Cik, nak 12 ekor. 12 ekor, potong kecil-kecil. Pakai. Lepas ni payah datang ambil Kita pun dah tahu tempat. Bang, morning. Abang. Ya bang. Nak bawang kupeh, bawang merah. Nak satu beg plastik besar lah. Bawang besar. Yang siap kupas satu beg. Bang, ada jual guni tak? Guni apa bang? Guni yang besar macam ni. Guni kosong. Guni kosong. Tengok saya bagi budak tengok dulu bang, ada tak? Lagi bang? Tomato dah ada, bawang putih dah ada. Cukup rasa bang. Yang ni fresh lah bang? Baik. Tak lekat ke beras ni? Tak lekat ke atas beras? Cukup rasa besar. Okey, baik. Lagi itu sahaja. Ini je bang. Dah bang. Bagi bawang 3 kilo lebih. 80 kilo. 80 kilo kan? Aku rasa 10 setengah. Cukup rasa 10 setengah. Dua barang nak? Dua barang. 50, 30 sewa.
50, 30 sen. Ya. Kasih settle. Sini. Manja dan dari dulu manja. Okey bang. Okey, thank you bang. Welcome. Saya tinggal sini dulu boleh ke? Okey. Boleh. Lepas ni saya datang ambil serentak je ambil. So bendi pula 50, 30 sen. Setiap transition aku ni masuk betul. Bang. Bendi nak 7 kilo. 6 kilo. Abang punya bakul tu saya tengah cari ni guni. Letak ubi kayu yang lebih itu dalam guni dulu. Bakul nanti saya hantar. Okey. Petang-petang sikit ke? Tapi mesti mantap lah. Ha? Mesti mantap lah. Hantarlah, takkanlah ambil. Sekarang memang ada ubi kan dalam bakul kan. Ada dalam bakul. Ya, nanti lu masuk guni nanti rosak. Oh ya. Ha. Nanti lambat pula hantar. Ya, angin sudah masuk nanti. Tak apa bang, sebab tak potong lagi. Oh, tak potong lagi. Tak potong lagi. Yang abang hantar tu, kira yang daripada kebun tu memang tak ada ni pun. Hari ni last day. Nanti kita nak berpisah dah lah. Abang tak sedih? Alhamdulillah, okey. Okey je. Lama guni lah pun gerang lah. Belum habis, lagi ada. Ada dalam 2 bakul lagi. Ubi. 2 bakul tu boleh lah. Simpan untuk next event pula dekat Kuantan. 2 bakul ni macam satu. Okey. 7 kilo bang. 7 boleh? 49. 49, okey. Tembak sini. Tak ada tempat tembak bang. Dia punya sasaran tu hilang. Okey. 49. Letak dalam plastik je bang. Ini tak payah. Ini bakul tak payah. Ini tak payah pulang balik. Ambil. Ini. Ini bakul ni, bakul kami punya. Itu nak pulang balik. Aduh, ingat bakul hitam tu tak payah pula. Hitam mai. Ni boleh. Itu kita orang kebun tukar bakul. Oh, dekat bakul. Okey bang. Ya bang. Dah? Ada. Oh, abang dah tak terus dah Saya ambil barang ni. Bakul hitam tu yang best. Okey bang. Angkat barang. Okey. Okey bang, thank you. Masuk tengok ramai orang bang. Ui, ramai. Ramai. Sini agak-agak ramai. Okey. Okey bang. Okey, thank you. Assalamualaikum. Hai, mana abang tu? Ni abang ni punya. Ni abang punya? Ya. Betul bang. Ya. Ni dah usuk abang? Ya, betul bang. Lelaki tolong lelaki. Susah tau. Nak jumpa lelaki yang kenal ni, daun-daun ni. Okey. So, kita letak atas ni. Berat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey bang. Okey. Ni boleh bang? Boleh. Jangan risau. Boleh. Okey. Uish. Jangan jatuh sudah. Pisang tu ni. Licin nak aram. Ni merisau aku. Man to man lah. Kalau kau pergi pasar, contohlah bini kau suruh tolong belikan barang. Kau tanya ni tak? ChatGPT lah. Daun sup tu apa? Hai. Dia macam cara parking. Alright tak alright ni? Jangan buat kacau. Tak bawah dulu. Oh Allah. Aduh. Dia je abang tu rushing kot. Wow. Sakit ya. Macam tu je dia makan kulit aku. Okey. Ayam nanti letak je sekali. Sakitnya. Nasi lemak. Tak boleh lah. Hari ni nak berpisah. Aku kena beli 5 bungkus. Tak pun 6 bungkus. Tak boleh berpisah dengan nasi lemak dia. Ui, bengkak ni. Hai kak. Assalamualaikum. Nasi lemak nak 6. Telur goreng semua. Okey. Dalam tu. Halo. Baik, sebut kari kecil tu beli 6. Sebut kari kecil tu. Beli 6. 6. Cukup rasa Pak beli dah. 7. Oh, kari habis. 3-4 kan? 3-4. Oh, tak cukup lah. Nanti bagi 10. Oh, okey. 7 cukup rasa Pak beli dah. Rasa ada tak? Ya ke? Tak apa. Beli tak? Okay. Bendi 7 kilo. Ayam 12 ekor. Okay. Tanya ada guni tak pakai, diorang tak pakai. Dah tanya dah. Sekejap, dia tengah tengok. Okay. Okey, bye. Lepas ni saya datang boleh? Boleh. Bayar dulu. Beli barang dulu. Beli barang. Okey. Tak bayar ayam lagi. Azia ni bos. Berapa? 250. Hari ni live apa? Hari ni last bang. Berpisah lah kita. Next trip. Next trip dekat Kuantan. Benar. Minggu depan, 2 minggu lagi. 6 hari bulan. 6 hari bulan 8. 2 minggu lagi. Hari ni kena pergi. Malam tak boleh. Hari ni kena pergi. Boleh. Ramai hari ni rasa. Berapa tadi cik? 250. Okey. Lepas ni Pak datang ambil. Licin ni. Ada ke bang? Guni? Nak 2. Dia sebut kari. Kari.
4, 6, 7. Ini bang, Okey, letak atas je bang. 7. 17 ringgit 13 sen. Itu yang besar ke bang? Satu. Kalau yang kecil tu nak 2 boleh? So tak muat. Okey bang. Yang tu 7, bunyi tu berapa? Guni tak kira. Wow. Orang abang ikat guni dalam orang tu, jangan cakap guni ambil kat sini bang. Berapa? Oh, nanti saya boleh kena cakap, abang ambil guni kat sini. Betul tak? Guni. Okey. Ni tempat 7 ah. 4, Tak, tempat berapa 7? 7. 7. 39 90 sen bang. 39, 90 sen. Okey. Betul kan? 7. Tok kan cakap 7 tak ambil 10. Okey bang. Terima kasih. Settle. Sebegini rupa. Ush. Kalau nak kuat, minumlah susu Dutch Lady. Bukan aku yang cakap. Tapi uncle tu yang minum susu Dutch Lady. Menuju ke depan. Mara ke harapan. Duduk ke kiri. Straight. Ush. Seksi juga. Bang, bunyi sikit bang. Alamak, tu bunyi motor. Akak tu mesti dah siap kan buat kan. Masuk barang dalam ini. Nasi lemak di hadapan. Oh. Macam dia sorang-sorang. Apa sorang? La la la. Dah. Kejap. Rasa lama ni. Ni kat pasar. Oh ni. Asam laksa ada. Lepas tu kek coklat, fufu. Ada 3 je. Macam mana nak cakap? Dia belah sini. Rapat ke sini. Mangkuk pipi. Mangkuk pipi. Pipi tu Pak Ais Pia. Pak Ais saya. Pia tu wife saya. Ya. Semalam yang datang makan sekali tu, wife saya lah tu. Yang comel-comel tu. Janganlah cakap macam tu. Minta sampai ketua macam tu. Ni bisnes. Ni apa tu, family dia. Tak ada. Open macam ni. Kedai tak ada. Kebanyakan yang buka-buka. Yang buka-buka. Kalau macam expo macam ni, kebanyakannya ni yang tak ada kedai. Yang tak ada kedai, yang masuk event. Kalau zaman dulu viral, tengok surat khabar. Surat khabar, radio. Habis kau tak lupa nak beli ke? Buat sendiri. Apa tu? Buka kedai. Buka kedai. Buka kedai. Tengok adik-beradik dia. Adik-beradik isteri ni, adik-beradik ipar ni. Kalau dia nak buka, kita buka lah. Sebelum ni, apa ni, keluarga mertua ni dah buka dah kedai. Sebelum PKP. Lepas PKP tu stop kejap. Lepas tu tak sambung. Saya kahwin dengan orang Ipoh. Saya orang Selangor. Mak ayah Kelantan. Bulan 1 tahun ni baru kahwin. Belum lagi. 2 hari bulan 1 kahwin. 20 hari bulan 1 tu mak mertua meninggal. Mak mertua ni lah dia punya idea lah ni, meniaga ni. Kata sambung apa semua tu. Lama juga kita orang tak masuk event. Dalam 2 bulan macam tu kita orang tak masuk event. Ya, betul. Tak buka kedai Pak Uda. Pak Uda hari ni dia memang tutup hari Ahad. Hari Ahad memang tutup. Sebabnya dia berdua je. Dia tak ada pergi ambil pergi ramai. Berdua Pak Uda dengan ni lah. Dengan dia punya pembantu tu. Pak Uda nak table roti kalau orang menunggu. Macam semalam lah orang menunggu. Dia macam nak cepat, dia kena cepat. Aduh, Pak Uda pula santai. Nampak santai. Dia macam saya lah. Kalau saya buat kerja memang saya santai. Macam kat event ni, kalau orang beratur panjang tu, tengok saya lah yang jaga. Slow lah. Ya. Saya tak suka buat kerja rushing-rushing. Kan tak cantik pula cara kerja tu. Jadi lepas habis orang tu datang orang ni. Kalau dah beratur, sakit kepala. Ada yang bising-bising tadi. Berapa? 18. Apa tu? Boleh. Kak, sama. Tak apalah. Sedekah. Hari terakhir jumpa. Bye. Assalamualaikum. Amin, insyaAllah. Okey. Rasa agak-agak korang, ayam tu dah siap ke belum? Kalau korang jawab kat komen tu, maknanya korang kena tahu yang ayam masa korang tengok konten ni dah siap dah. Kalau tak siap, tak menjual ke? So, nasi lemak dah siap. Siapnya kita, tak apalah. Kita kerja. Bukan kita kerja dah ni. Kita family hari ni. Jom, pergi ambil ayam. Uish, 11 minit aku rekod. Bateri 54. Dia punya dock ni 94. Okey lah kan? Bukannya susah sangat tu. Senang. Ayam mesti dah siap.
InsyaAllah. Kalau tak siap pun kita tunggu lah. Sikit je lagi. Ayam ni proses sendiri ya bang? Tapi lupa orang lah. Kalau kita buat depan belakang, Oh, enak kan? ya. Letih kak. Belakang kita tunjuk, depan kita tunjuk kan. Lupa ada orang. Sembelih kan. Lepas tu sini tak ada tutup lah. Maksudnya cuti. Cuti. Gila-gila ni orang cuti. Oh. Orang cuti kan. Ada orang balik kampung pada jalan. Balik Thailand? Tak ada lah. Jalan Thailand. Itulah tu tanya-tanya tu. Macam mana kehidupan orang yang jual dekat pasar-pasar kan? Pukul berapa dia balik, pukul berapa dia tidur, pukul berapa bangun. Bangun awal lah. Orang 3.30 dah bangun. 3.30? Berapa? 40 tahun? Alamak. Dulu hutan semua depan ni. Pasal lama. Oh, pasal lama. Tempat banjir. Adik ipar dia duduk kat sini. Kat kampung pisang. Tapi kawasan dia tinggi. Kalau tanya dia, memang tak naik air. Kalau naik menunggak dia, tu kira banjir besar lah tu. Ini bukan naik. Kedai bawah semua kena. Kalau banjir buat banjir besar. Tapi ke atas pasar dia tak naik lah. Tak naik semua tinggi. Tak apa lah. Atas. Semua kena. Pasal dah pasal ni nak masuk pasal ni, dia naik tangga ni. Sebab kita orang Dia dah tahu lah. rumah syariah. Saya pernah duduk rumah tinggi dulu. Kat mana rumah? Rumah flat dekat KL. Tapi yang tu banjir tenggelam lah. Sebab dia sayang bawang rumah. Takkan nak pindah je kan? Kita lain tu tak ada kita nak sangat. Bawang rumah tak nak pindah. Mau cuci kereta? Buat banyak kerja. Okey bang. Saya pergi dulu Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Ayam setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, 12 ekor. 12 ringgit seekor. 12 kali 12. Tak korang kira lah sini. Aku mana tahu. Malas nak kira. Nanti lah kira-kira. Berat ni. Sabar je abang. Saya nak keluar. Berat ni, berat. Bukan ringan. Bang, nak keluar? Budi bahasa budaya kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey geng. Sambung dekat rumah nanti. Bye. So dah sampai dekat rumah. Pia tadi dia tertidur awal. Pasal aku pun tak naklah kacau dia. Lepas tu dia dah bangun. Bosan tau kalau dia tidur. Aku tak tahu nak buat apa kalau dia tidur. Aku jadi macam seorang-seorang lagi. Macam tu. Tapi kalau dia tidur aku tak nak kacau. Kesian dia. Dia penat tau. Seharian menghadap, malam push sale, kau-kau. So kita angkat berang. Sudah kentut. Oh kentut. So kita ada guni, kita ada sebut kari, kita ada cukup rasa, kita ada bawang yang perlu di blend. Ini kat sini dulu, ni barang untuk masak. Biasa sepah-sepah buat kerja. Kalau tak sepah maknanya mengulur tu. Dia kata dah, beras tu confirm sangkut je. Tak nak dengar. Bini nak kena banyak. Kalau tak banyak, sikit ayam. Ini orang kata aku pergi main gym. Lambat lagi. Buat apa aku nak pergi bayar. Penat-penat pergi main gym lah apalah. Sedangkan kerja aku lagi berat daripada apa yang dia orang angkat tu. Oh nasi lemak. Makan dulu jom. Di dapur ya. Kita makan kat dapur. What's up gang? So dah sampai dah. Dekat mana ni? Dekat Food Fest. Aku nak kena drop barang dulu sebab kuah fufu dah nak habis. Let's go. Aduh tak boleh buka dulu. Apa benda tak tahu tapi ni. Tak, kita ambil kuah kita. Sakit tekak. Tanda-tanda nak demam. Bahaya ni kalau sakit tekak. Apa? Satu flat kedua ni. Mana ada pakai dah? Mana ada pakai lagi? Ha? Tu yang kamu cakap dah pakai. Mana ada pakai? Separuh? Separuh je pun pakai. Ni cakap tadi dia dah letak separuh. Dalam ni. Tak ada adik. Malam 201. So ni nak start lah. Tak ada tisu Ha? Sekejap, tak ada tisu. Tak ada tisu ke? Tisu ke? Meh. Jom. Cik, hati harap masuk gambar. Hidung. Penutup tak ada. Habis. Betul? Habis lah. Habis masa pakai ni. Kena ikat lah ni. Ikat. Masa boleh pakai tak fufu lah. Pakai. Banyak lagi fufu. Kau rekod pun. Rekod. Rekod cakap pada bodoh kan. Mana boleh
jadi seisan. Bukan sakit kepala. Ni nak RM20. Okey, kita pun dah habis event, masa untuk closing. Orang nampak indah kan? Setup macam ni. Oh, cantiknya setup macam ni. Mari aku tunjuk cara nak closing. Susah gila-gila. Aku tunjuk kat korang. Okey. Ni cara-cara nak closing. Oh, besi-besi ni semua kena ikat, kena angkat. Susah tau. Orang kata senangnya masuk full fest ni. Tak ada. Semuanya kena set up. Tok kita Azia jadi apa? Tengok datang-datang main air. Kotak rokok dalam kena bincang lagi ni nak masuk apa. Okey, macam mana sekarang? Kena buka benda tu lah. Tepi tu je. Tu dekat ni rumah. Sepupu ekek. Rumah dia ada tanda. Ingat senang ke nak closing. Manis waktu apa? Ni bukan aku boleh angkat seorang. Weh, serius lah. Pan, jangan pan. Yang ni ada isi tak? Kenapa yang ni ringan sikit daripada ni macam berat. Allah. Alhamdulillah. Nampak? Sebaik dia orang kuat semua. Aku ni lemah. Mana mampu nak angkat-angkat ni. Ni kipas lagi. Kipas rumah kau kan? Ini sikit dah tau. Tadi dah bawa balik dah. Kau main banyak lagi. Ni baru. Ni kira hujung-hujung barang last lah ni. Senang je masuk full fest. Senang je masuk full fest. Masuk. Susah. Tak kena angkat. Hitap. Ni depan. Oh dalam dia. Penuh. Boleh. Paksa. Alah. Gila lah. Saga lah. Ni villa Ziala. Dapat masuk hospital? Tak boleh. Kalau tak ada padlock. Dapat lori. Itu lepas tu apa yang menyebabkan kita tak boleh buka benda besar tu? Dah kita angkat, kita ke sini nak tunggu dia gerak memang lambat. 2 orang je closing tu. Buka je. Lama lagi. Akak tu siap duduk lagi. Buka. Aku gunting. Aku pegang, kau gunting. Bawa ke sini ni. Aduh. Sabar bye. Apa dia tak menyabur? Tu tengah. Oh ni. Weh. Tu tengah. Tu 2 3. Okey. Ni kena turun dulu lah. Ke depan sikit. Tu 2 ni. Ni kain ni. Okey, baring. Ui. Okey. Weh. Ni nak kena buka satu persatu. Ya Allah. Dia kata itu yang best meniaga. Best tu meniaga bila dah pasang benda ni. Kalau tak pasang akan jadi macam pelik sikit. Ni nak kena buka. Itu nak kena buka. Lepas dah buka nak kena wrap dulu. Wrapping mana wrapping? Wrapping mana? Lagi. Depan ni? Boleh depan lagi? Depan lagi? Lagi. Ha. Woi, gila. Azia ni bos. Beli Azia. Ni macam fikir 2-3 kali ni Myvi ni. Ada Myvi lama. Ada Myvi ke macam-macam dekat. Terbaik ya Azia ni. Itu sempat lagi ni. Ni sempat lagi lepas ni. Pernah tengok Pablo Escobar? Pablo Escobar. Debu Myvi. Masuk. Boleh. Ni kipas lagi. Ada apa-apa lagi tu? Kat atas tu. Depan lagi. Boleh depan lagi. Oh tak. Kursi belakang. Kursi Pak Ingat makan ni. Ya. Boleh ke depan lagi. Ni. Lepas. Lagi. Ni bawa ni. Besi tu lepas tak? Besi tu masuk tengah. Balut je tu. Lepas. Pegang abad ni. Balut pun. Tak apa. Tak nak balut. Biar. Tak nak bergoyang. Atas tu ada lagi tak barang? Tak ada. Kemah lah. Kemah. Kena pijak sama Amen. Tu besi apa tu yang sebatang tu? Bukan kita. Ni kipas. Masuk? Masuk. Kipas. Lepas. Halung. Ni? Lepas. Ni kau sebelah. Wih. Siapa curi? Sapu si ujung. Okey. Azia ni je mampu menutupi semua kereta mahal. Alah, bawa ni. Kita dua je pancen. Myvi jelam. Myvi dah upgrade paso. Sagaria relax lah masuk tonggas masuk apa. Saga Lux. Galak. Ni apa?
Ha? Zial lah. Ni gunting tak ada kerja. Tak muat kena masuk. Tak muat. Gentle lah. Gentle. Depan tu boleh keluar. Boleh? Ni corner. Sampai ujung ni corner kanan. Kalau corner kiri pun mau. Oh. Okay bang, jumpa lagi bang. Sama bang. Jumpa lagi Kuantan masuk tak? Masuk. Apa ni? Habis rapat lah. Oh. Sorry ya cik, saya berniaga ya cik. Lalamu tak dapat malam-malam ni cik. Tak ada orang nak pick up cik. Okay betul ke? Oh. Gunting mana? Tu, Ipan CEO yang menyamar. Ha. Tu kerusi meja tong ais. 3. Gila Ipan. Meresah kan? Ah. Weh, estetik weh cara keluar dia. Tolong. Pusing-pusing pokok mulberry, pokok mulberry, pokok mulberry. Pusing-pusing pokok mulberry, pokok mulberry. Ha ni lah orang panggil proses kejar mengejar. Siapa sampai dulu dia menang. Ha kejar. Kejar. Ada gilong. Gila. 2 3 apa? Ada bintang awak nampak. Bintang. Ini kan. Dia zaman ni. Okey. Sini. Pegang. Pusing. Tu so wi. Ada tak wi. Sama. Baju sangkut. Bawah sangat ni. Goyang Indo pun tak ada bawah ni. Mana dia pusing ni? Angkat. Wah, gila. Tambah okey punya ni. Dapur kotak sampah tu. Ha? Dapur kotak sampah. Apa boleh? Dapur dapur. Ha? Ni bodoh aku cadang nak tidur lah kan. Apa Ipan bagi babi makan sampah? Aku pun tinggal batu. Kan? Aku boleh tinggal kan tondok tu ah. Pecah gitu. Lagi. Ke pinggang. Ke pinggang. Biasa lah tu. Malam nak minta lagi. Apa? Apa tak? Kita tak boleh harap. Prepping, nak jaga kereta parking bawah, nak lepas masuk barang. So macam tu je lah geng konten aku hari ni. Maaf barai sikit kan. Biasa orang berniaga, orang nampak hanya indah, tapi bagi kita orang sebagai seorang peniaga ni, setup dengan closing amat-amat memeritkan kita orang. Thank you so much lah tengok konten ni. So jumpa lagi di next konten. Pergi ke kedai membeli garam singgah sebentar macam kayu. Nama saya Pak Iram. Bye bye guys. See you. Assalamualaikum. And keesokan harinya demam. Bye.